Yang boleh pegang apa? Fir'aun, si Firaun dengan manusia yang dilaknatkan oleh Allah. Maka kenapa Fir'aun dilaknatkan? Karena dia bertentangan dengan Allah Taala. Lakai rojuk Tuhan lagi. Fir'aun lebih mudah sampai. Hang lebih sakit. Hang kurang. Hang kurang kayaan Fir'aun tapi tipu. Jadi tetap izin Tuhan. Nya. Yang boleh pegang kau ni urung-urung yang oleh Allah. Urang ni minta doa ya, tak nak kita mari Fir'aun je. Nak kedra tapi ke boleh juga. Okey lah kan? Mana ada orang? Mana ada orang okey? Pengeripu yang menampakkan orang itu seperti Fir'aun, orang yang dilaknatkan oleh Allah. Kau manusia. Kau manusia yang dilaknatkan oleh Allah, Fir'aun. Solo. Bagi wanita yang nampakkan rambut atau auratnya, bagi lelaki yang nampakkan auratnya, kamu berdua panjang, baju yang panjang. Yang boleh pegang, tak silap panjang. Besar-besar. Ada aurat ni. Ya. Yang boleh pegang. Kamu kena laknat tu. Kalau mereka ajak nak apa tak tujuh je. Alah, tenang. Dah nak kena kuat. Kamu kena kau apa? Kamu dah lima buat apa? Dah rumah dia apa? Ya. Betul ya, betul. Jangan ambil macam yang tak kita. Mali je. Kita naik ayat lah tu. Okey. Hanya kena lu. Tinggi mana lu tak ekor ganting. Tinggi dengan telur tak ganting. Kalau tak mah kalau nak kai tak. Tak nak lah.